Kan? Assalamualaikum Datuk. Hari ni lepak dengan Tan Sri pula ya Datuk. Dia kata Petronas Petroleum Act tak ikut. Dia orang debate Petroleum Act 3 hari. Ya. Dan benda tu ditable oleh orang Sarawak sendiri. Dan lebih 20 ke 22 MP Sarawak undi. Yes. Tan Sri, sejarah tak boleh dipotong separuh jalan sebegitu. Petroleum Development Act 1974 diluluskan dalam suasana darurat negara selepas Perang Arab-Israel 1973 yang cetuskan krisis minyak dunia. Pada waktu itu, minyak menjadi senjata politik global. PDA itu dibuat. Dan saya faham kenapa PDA itu digubal pada tahun tu oleh kerana krisis minyak pada semenjak 69 tu selepas perang Israel dan Arab. Dalam erti kata lain, kerajaan pusat menggunakan darurat tersebut untuk tubuhkan Petronas dan paksa PDA 74 untuk diluluskan. Ahli Parlimen Sarawak memang mengundi, tapi itu berlaku dalam konteks darurat, bukan hasil undingan bebas dengan kerajaan negeri. Dan Tan Sri, kadang saya rasa pemimpin Sarawak ni macam cikgu sekolah rendah, tahu tak? Ulang benda sama, ulang lagi, tapi murid masih juga blur. Contoh paling jelas, Datuk Ahmad Asfiah dah cakap terang benderang, PDA 74 sudah tidak sah bila Akta Darurat dimansuhkan tahun 2011. OMO 1958 yang jalan, bukan PDA 74. Senang tak? PDA 74 dah expired. OMO Original Sarawak Law diguna pakai lagi. Tapi esok lusa ada lagi orang tanya kan Tan Sri, betul ke PDA 74 tak pakai di Sarawak? Datuk Amar pun boleh pengsan jawab soalan yang sama. Belum cukup, Nancy Syukri pula dah jelaskan setiap akta persekutuan mesti dapat persetujuan Dewan Undangan Sarawak. PDA 74 langsung tak ikut proses tu. Maksudnya PDA 74 di Sarawak ni macam plastik straw lepas 2020. Orang pakai lagi tapi benda dah kena ban. Kita nak pergi Sabah, kita kena lalui immigration. Itu yang saya tak setuju. Kalau saya koyak balik tu. Tapi Ya Allah Datuk, jangan koyak tu. Itu perlembagaan tu. itu sebenarnya satu mitos. Sebab tak ada pun dokumen sejarah yang menyokong bahawa 55 ni mesti kena maintain walaupun Singapura dah keluar. Tak ada. Baiklah Tan Sri, kalau Tan Sri boleh refer kepada PDA 74 untuk mencantas MA 63, kami ingin mengetengahkan Cobalt Commission dalam kes ini Tan Sri. Boleh tak Tan Sri? And the system of government that we have is a parliamentary form of government. There have to be safeguards. The word safeguard tu very important. Dan Abang Jo pun tambah. Pasal 30 parlimen tu sebenarnya kita hendakkan ada timbangan dari sudut perlembagaan, kerana perlembagaan boleh dipindah 2/3. Kalau kita tidak ada 1/3, slightly more than 1/3, then you can change the perlembagaan at your whims and fancies. Yang itu dia. Jadi dia tak ikut prinsipal inilah. Maknanya jelas, prinsip safeguard Cobalt itu memang wujud, cuma selepas Singapura keluar, kerusi mereka disapu ke Semenanjung semuanya. Dan apa terjadi bila majoriti kerusi itu terdapat di Semenanjung? Maksudnya kita di Sabah dan Sarawak ini bagai lembu dicucuk hidung, sebab walaupun semua kerusi Sabah dan Sarawak cakap no, tapi semua di Semenanjung cakap yes, kita pun terpaksa mengangguk-angguk dan menggeleng-geleng. Inilah tujuan asal 1/3 kerusi, supaya suara Borneo menjadi penimbang, bukan perhiasan. Saya nak kata macam ni, macam mana kalau waktu tu kita nak pindah constitution, Singapura sokong? Boleh pindah juga kan? Atau kita nak pindah, Sarawak tak setuju, Singapura tak setuju, Sabah sokong. Boleh pindah juga. Itu alasan lah. Alasan. Tan Sri, dengan hormat, ini bukan alasan. Inilah logik safeguard tersebut. Kalau tiada 1/3 kerusi, Semenanjung seorang diri sudah cukup 2/3. Mereka tak perlu Sabah. Mereka tak perlu Sarawak. Tak perlu sesiapa pun. Boleh pindah perlembagaan ikut suka hati sendiri. Tapi bila ada 1/3 kerusi di Borneo, apa jadi? Semenanjung kenalah cari sokongan sekurang-kurangnya satu lagi rakan untuk capai 2/3. Ya betul. Kalau Sarawak tak setuju, tapi Sabah setuju, pindaan boleh diluluskan. Tapi itu masih jauh lebih adil daripada hari ini, di mana Semenanjung boleh luluskan sendiri tanpa sesiapa pun, Tan Sri. Jadi jelas dua perkara sekarang ni, Tan Sri. PDA 74 lahir kerana darurat geopolitik, bukan persetujuan adil. 35% kerusi bukan mitos, itu semangat Cobalt ditegaskan sendiri oleh Abang Jo. Kalau Semenanjung boleh ubah perlembagaan seorang diri, kalau hasil 40% pun disapu, kalau safeguard asal pun dinafikan,
apa makna Sabah dan Sarawak dalam Malaysia ketika ini? Adakah kami wallet kalian? Jika bukan, kembalikan 35% kerusi parlimen. Itu bukan mitos, itu janji. Itu harga sebenar perjanjian Malaysia yang makmur ini, Datuk dan Tan Sri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri pun dah bersetuju untuk menambah lagi kerusi Sabah dan Sarawak kini, Tan Sri. Kalau Tan Sri tak puas hati, Tan Sri tunggulah ya Datuk Zaid Ibrahim, mana tahu dia jadi PMXI. Okey Tan Sri, Assalamualaikum.